Ni cerita pasal penyanyi yang paling famous dekat Amerika yang pernah kena tembak oleh ayah dia sendiri. Marvin Gaye ni adalah seorang penyanyi yang ramai parents kita kenal lah. Lagu dia penuh dengan soul dan dia adalah ikon romantik pada zaman tu. Sampai sekarang ni Charlie Puth jadikan nama dia sebagai title lagu. Hidup dia masa kecil tak senang. Mental dia memang dah terganggu oleh ayah dia sendiri, which is seorang paderi yang sangat tegas dan kasar. Dan Marvin Gaye senior ni train Marvin untuk menyanyi sampai dia tak sanggup teruskan. So Marvin end up lari dari rumah dan dia buat apa je benda dia boleh buat supaya dia tak ada dekat rumah tu dah. Lepas sometime dia dapat berkenalan dengan satu owner Motown Records dan dia sign kontrak jadi penyanyi lah. So dekat situ yang betul-betul dia start career muzik dia dan dia make sure dia macam jauh daripada rumah dia yang toksik ni. Tapi bila dia dah start berjaya, ada satu insiden yang mana dia punya best friend dia meninggal masa show dia, dan disebabkan benda tu mental Marvin jadi lagi kacau sampai dia tukar arah lagu dia daripada lagu romantik pergi kepada lagu yang lebih ke arah politik. So walaupun lagu-lagu politik ni tak kena dengan image Marvin, lagu tu tetap end up meletup and buat dia jadi satu ikon yang terkenal. Tapi bila dengan ada kejayaan yang macam ni pun, Marvin still macam tak happy dan keadaan mental dia jadi makin teruk, makin kacau bilau. Sampai satu tahap dia start ambil bahan terlarang dan cerai dengan wife dia. Dengan hidup yang dah makin tak tentu arah ni, dia decide untuk balik rumah family sebab dia fikir macam, okay lah, maybe kalau aku balik rumah aku akan jadi lagi tenang. Tapi tak, dia gaduh lagi besar dengan bapak dia sebab dia nampak bapak dia tengking mak dia punca sebab surat insurans je. Dengan perasaan dendam yang dah lama dia simpan dekat bapak dia ni, Marvin pun mencelah masuk untuk defend mak dia lah. So gaduh punya gaduh, bapak dia tak fikir panjang, ambil pistol terus tembak dada Marvin. Dan itulah sadly berakhirnya career Marvin Gaye. So Marvin Gaye ni adalah someone yang nak cuba ubah dunia dengan suara, dengan lagu dia. Akhirnya hidup dia tamat di tangan orang yang paling diharapkan untuk sayang dia. So apa yang kita boleh belajar dari cerita ni adalah kita kena learn to love ourselves dan bagikan masa untuk kita pulih. Mental health ni bukan something yang boleh diabaikan. Dia bukan something yang easily kita boleh nampak macam physical injuries. So kalau korang ada kawan yang ada masalah atau nampak macam down, tegur dia, tanya dia how they are doing. Tanya khabar pun dah cukup. And make sure kita jadi kawan yang berguna untuk orang.